Saya baru sampai di Cameron Highland di Hola Campsite. Baik ada troli, geng. Lah, apa tak itu? Biarlah lagi dia ni. Gelap api. Dah. Saya buat apa? Dia tak masak. Tak apa. Apa? Dari ya. Dari kuat. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya guys. Saya pakai je ni sebabnya saya baru sampai di Cameron Highland di Hola Campsite. Ni Hola 1. Saya dulu pernah camping Hola 2 dekat sana. Rasanya dah 3 tahun lebih lah. Tapi tengok tadi Hola 2 dah tutup. Sebab mungkin ada faktor-faktor pembinaan di kawasan tu kot. Apa nanti kita akan tengok lah. So sekarang ni hanya Hola 1 saja beroperasi. Hai! Hai guys! Hai! Kejar dia! Ada, jom kami nak camping sini mungkin 3 hari 2 malam. Cameron Highland ni kalau biasa pun dah sejuk. Main musim hujan renyam-renyam macam ni, lagilah sejuk geng. Harap-harap cuaca okey lah. Kalau hujan renyam-renyam tu okey lagi. Janganlah sampai angin ribut. Okey, semoga dipermudahkan. Jadi kami nak angkat barang dulu. Banyak juga barang ni. Kita bawa dulu. Yang mana yang patut. Let's go. Amin, bawa lah. Bawa ini. Apa nama dia? Ayash. Ya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Wow, orang hijau. Orek nah. Kita kan game motor. Kita kan game motor. Sejuknya. Okey, ni tapak kami. Tapak yang tepi sekali. Dekat dengan bukit belakang tu. Saya punya geng pun dah pasang lah kemah. Dah sampai lah. Kali ni kami camping berlima family. Saya punya team lah. Kita pasang kemah rahsia. Kemah rahsia, jom. Baik ada troli, geng. Ayah pun dah berdaun. Pimpin.
Alright, selesai angkat barang. Angkat untuk first round dulu. So kita nak pasang kemah dululah sebelum hujan monti. Selalunya pasang kemah sebelum nak hujan. Ni sebelum hujan monti kita pasang kemah dah siap. Kita nak pasang tengah-tengah hujan. Okay. Terbang. Ye. Ha? Kau lompat boleh tak? Lagi punya. Pai. Ayas pula. Pas. Berat oh. Tutup. Masuk ayak. Okey, 1, 2, 3. Alright. Sambil set up. Tak gunting tau. Lapak. Masak Maggi dulu. Gunting. Boleh tarik tu je. Panas tak? Okey tu. Ni cukup panas dah. Bubuh Maggi tu. Sekejap. Lah, apa hal? Tak itu. Biarlah lagi dia ni. Hang. Okey, letak ni. Macam ni. Okey guys, jom kita makan petang dulu. Selesai masak Maggi. Jiran kita ajak makan. Kita makan dulu. Siapa dia dulu? Geng, kita makan dulu geng. Makan saya dulu. Sedap makan Maggi. Makan dulu. Mainlah. Bismillah, makan dulu. Makan berebut lah sedap. Tu tom yam. Adalah kaji turun. Turun kan? Kita buat tomat. Ada? Ya, angin. Sama saja saya.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi hari kedua di Hola Campsite dekat Cameron Highland. Seperti biasalah, dekat Cameron mesti sejuk. Pagi ni cuaca baik, alhamdulillah, tak hujan, cerah elok. Kira langit nampak biru tu. Nampak biru belah tu. Kira okey lah. So saya pun boleh selesai mandi. Nasib baik juga dekat sini, dekat Hola 1 ni ada water heater lah. So sejuk-sejuk ada water heater okey lah. So kita dapat menetralkan balik, panaskan badan kita dengan kesejukan. So suasana pagi dia sangat syahdu lah biasa. Kat sini dia ada 5 tapak. Ni jiran saya. Abang Uda and family. Okay. Ini Ai and family. Semua dah siap masak semua dah. Kita ada lagi 2 lagi. Dan ini Abang Reza and family. Sejuk no. Sini kita ada Adika family. Takut dia ni. Sejuk mat. Sejuk mat. Nasib baik tak hujan. So kat sini dia ada 5 tapak saja. Kalau datang grup memang sesuai sangat lah. So tapak kira campsite ni kita yang punya lah. Kita boleh buat apa saja di campsite ni mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Tapak semua luas-luas. Dan dekat depan ni pula dia ada satu common area lah. Kalau kita nak pasang fly ke, nak buat common area, boleh kat sini. Kat situ juga ada campfire. Kalau tak hujan memang boleh. Memang boleh orang kata kita healing lah dekat kawasan sini. Kita boleh guna keseluruhan campsite ni. Toilet memang share apa semua tadilah. Dia ada 2 toilet lah dekat situ. So berlatar belakangkan bukit belakang ni. So angin dia tak adalah kuat sangat lah. Tapi malam-malam dia mai kadang-kadang tu. Macam semalam hujan. Hujan renyai-renyai gitu. Orang kata sejuk tu memang bertambah double lah. Double, triple kesejukannya. Tapi pagi ni alhamdulillah cerah elok. Dia pun memang safety lah. Sebab dia ada kunci kat sini. Kalau siapa camping kat sini, dia akan bagi tahu nombor kod. Nombor kod sini. Lepas tu kita nak tutup balik lah. Kita nak keluar pergi mana ke apa kan. Tutup buka sini lah. Orang kata memang keselamatan dia okey lah. Kawasan persekitaran ni, sini dia ada macam orang kata chalet, lepas tu hotel, lepas tu sebelah sana pun ada resort. Kat sini parking, parking semua kat luar. Parking semua area di sini lah. Maknanya kita kena mengangkat barang masuk ke dalam. Okey. Kita tutup. Kena tutup pintu ni sebab anjing ada kat sini. Anjing di area-area sini lah. Bahaya juga 2-3 ekor kan. Takut dia masuk, kena berjaga-jagalah. Alright. So saya kongsi pagi ni keadaan campsite, keadaan cuaca dekat sini. Alhamdulillah okey. Pagi ni kami diorang pun semua dah masak-masak lah. Saya pun nak masak-masak sikit. So kita nak makan lah. Alright. Nanti saya akan share lagi apa-apa saja momen-momen sepanjang saya camping kat sini. So ikutilah pengalaman saya camping dekat sini 3 hari 2 malam di Hola 1 Cameron Highland. Jom kita nak masak. Okay guys, kita nak makan-makan dulu. Ini ada mi goreng. Jiran sebelah beli. Nasi lemak ni beli kat luar.
Tadi ada geng pergi keluar beli. Sambil saya menunggu saya punya pengat ubi saya dah siap, kita makan dua. Makan kat sini? Ini pun makan kat sana. Oh, pun makan sana. Buat dia pun sambil buka lagu. Oh, tak apalah. Jom. Kita kat sana. Dah tidur pun pasang je. Kau dah tidur. Dah tidur. Dah tidur tu lah di sana. Kalau aku rukir kau. Dari ya. Ini masih masuk ya. Jangan lagi. Naya. Naya air tercebur ni. Ada lain. Apa kena lelaki ni? Dia di bawah. Lagi. Naya. Kongsilah dengan anda camping saya kali ni. Saya set up simple-simple je. So memang tapak dia memang luas. Ini sajalah nak buat unggun api, tak lampu. Lepas tu saya letak box satu sahaja. Dan yang satu meja ni, ni lah masak, ni lah letak barang-barangnya. Lepas tu biasalah saya set up pakai kumpeng ni. Dia ngam-ngam lah, belakang dan depan. Dia boleh melintang. Kumpeng ni dia kena melintang, smart sikit. Kalau memanjang tak smart sangat. Alright. So saya buat fly awning dia macam ni lah. Satu sahaja tinggi, kiri kanan kita tarik buat kata tajam macam ni lah kan, supaya air atas tu mengalir terus. Dia tak bertakung lah. Takut kadang-kadang bertakung kalau kita letak. Kalau kita letak pool kat sini, nanti dia akan bertakung kat tengah tu. Jadi sini kena buat macam menjunam sikit. Lepas tu saya letak juga rain cover untuk kumpeng ni. Sebab kumpeng ni dia ada masalah air leaking masuk lah apa semua kan. So kena letak rain cover ni. Kalau siapa yang tak ada rain cover beli kumpeng, kena minta lah dekat kedai. So boleh claim. Alright. Lepas tu belakang ni saya saja je buka macam ni. Tak ada apa pun. Saja buat macam ni kan. Tapi semalam saya tutup. Sini tutup ya terus. Ini siang saya saja nak bagi kata kering sikit. Alright, sebab semalam hujan. So hari ni cerah elok. Jadinya alright lah. Boleh bagi kering lah. Lepas tu dalam saya tutup bahagian depan satu belah ni. Sini buka je. Lepas tu dalam kapet satu tilam besar lah. Tilam size king. Kiri kanan buka. So kipas apa semua tak ada, cuma lampu sahaja. Tak perlu kipas lah kat Cameron Highland ni. Memang sejuk sangat. Sejuk memang tak tahan, kita boleh buka lah. Alright. So depan saya ada common area macam tu. So bila datang grouping kita boleh lepak-lepak lah kat situ kan. Santai-santai sahaja. Kalau tak mau lepak, jom. Kita nak pergi ronda-ronda dekat Cameron Highland. Tanah rata ke ataupun berincang ke apa ke. Jom. Oh, ada orang atas tu. Malang gunung. Jom. Kita pun naik sana. Let's go. Tunggu kami. Bye-bye. Tunggu. Jom, ikut saya. Kita naik bukit atas tu. Kita nak kena cari jalan.
Jalan mana? Belah sini ada jalan. Ha? Sini tak nak? Tutup adik, balik adik. Tutup. Ikutilah kami punya perjalanan nak menuju ke puncak. Jalan dia. Kita kena naik bukit tadi sikit tu. Kat sana. Lepas tu terus hala ke sini. Dia sama ada naik ikut tanah ni pun boleh, naik ikut yang longkang ni pun boleh. Tangga ni. Ni laluan Bobby ni. Okey, kita naik ikut tangga ni lah. Tangga parit. Adik pergi naik dulu. Oh, sampai dah level pertama. Ni level pertama ni. Teres. Campsite kat situ. Aduh. Bila dia sejuk kan, dia cepat mengah. Dek, sini. Tergeleceh habis tu. Leceh tu lah, guling-guling lah. Hui, mantap. View. Cuaca pun elok kan. Panas-panas. Mendung kan. Tu yang atas tu gunung apa tu? Yang dekat tangki tu. Yang tangki air tu, warna biru tu, atas dia tu Gunung Perda. Oh, Perda tu. Ya, dia laluan tangga tu lah. Laluan tangga tu. Lepas tu sebalik Gunung Perda tu, belakang dia tu yang ada bukit tinggi belakang tu Gunung Ruil. Yang ni. Okey. RUIL. Ruil. Kalau nak pergi ke situ kena turun yang bukit tu. Perda sana, pergi hiking ke sana. Sebelah tu apa? Gopeng. Belakang Gunung Ruil ni dia ada trans boleh pergi ke Gopeng sana. Tapi saya tak pernah pergi lah, tapi ada info yang saya tahu dia boleh pergi ke Gopeng kan. Ini info daripada Maling Gunung ni. Seorang pendaki yang experience. Dia tahu lah nama-nama bukit-bukit ni, gunung-gunung semua tahu ni. Ya, insya-Allah. Kalau siapa yang berminat nak apa? Promote lah sikit kan. Siapa berminat nak naik Gunung Perak, boleh Roger Abang Uda. Abang Uda. Facebook dia apa? Harizal Ismail. IG Kaki Panjat Gunung. Kaki Panjat Gunung. Dia kalau nak datang grup apa, nak pergi grouping kan, boleh Roger lah. 7 orang. Okey. Sini banyak gunung-gunung ni. Depan tu itu berincang. Mana satu berincang? Berincang dah tutup dengan kabus tu. Oh, tak nampak ah. Nampak ah. Irau belakang dia tu. Irau belakang. Irau. Kabus tu. Kabus tu. Ni tak nampak berincang kat sini. Okey. Baik. Kita dah dapat serba sedikit info daripada Abang Uda kita. Bobby, ikut jalan mana? Bobby ni kita bagi makan dia. Dia jagalah kita, dia tunjuk jalan. Jangan pegang dia pula. Ni Bobby. Bobby ni menjaga kawasan ni. Macam mana dia nak cakap? Nampak? Tunggu situ. Wait. Tunggu. Saya tunggu situ. Right. Okay guys, saya nak tunjuk sikit. Sebelah ni dulu ini campsite Hola 2. Kat sini. Ni Hola 2. Tapi sekarang dia dah tutup. Mungkin ada faktor-faktor ni kot, pembinaan. Lepas tu tak tahulah, saya pun tak pasti. Sebab kita nampak dia punya apa panggil,
dia punya signboard kat situ untuk disewa. Mungkinlah ada apa-apa faktor yang tak boleh dia orang beroperasi kot. Saya pernah camping dekat sini. Saya ingat saya tahun 2021 ke 2022, dah 3 tahun lebih lah. Saya pacak dekat sana. Masa tu saya pakai kemah MX Pro. Saya pacak di bulan Ramadan. Bobby ni ikut betul. Tunggu sekejap Bobby. Tunggu. Aduh. Tunggu situ. Pergi sana balik. Ni pun. So cerita pasal Hola 2 tadi tu, jom kita tengok. Saya dulu pernah pacak dulu kat Hola 2. Siapa yang belum lagi tengok video saya, tapi video dah lama lah, 2022 kalau tak salah saya lah. Masa tu dia orang operasi Hola 1, Hola 2. Ni. Untuk disewa. Dia ada toilet dekat sana. Lepas tu kat sini sebenarnya dia ada 12 tapak. Dulu dia buat elok lah. Dia macam lebih kurang Hola 1 juga. Buat elok. 12 tapak. Dia ada toilet. Selesa lah juga. Dulu tak ada lagi kawasan-kawasan ni pembinaan hotel ni, tak ada lagi. Ni pun tak ada lagi. Aurora Hill. Semua depan-depan ni tak ada lagi semua ni. Masa saya pacak 3 tahun lepas. Sekarang ni kawasan apa nama? Area Golden Hill ni dah macam-macam lah. Tumbuh bagai cendawan. Macam-macam pembinaan, macam-macam resort, hotel. Lepas tu chalet, campsite pun bertambah. Tapi campsite yang kekal kat sini hanya Hola, One Ground. Lepas tu Stella. Lepas tu bawah sana pasar malam lah. Kami pun nak pergi pasar malam ni. Kita dah hiking sikit tadi. Kita exercise di waktu petang. Alhamdulillah cuaca pun hari ni baik petang ni. Ini sepanjang hari ni memang cuaca elok lah. Cun lah. So kami pun nak pergi ke pasar malam. Nak ronda-ronda Sat. Kita nak naik motor. Kita ada sewa motor. Okay, motor sewa ni pun dekat Tanah Rata. Adalah member saya apa nama? Share. So dia sepanjang 24 jam RM50. So dia bagi 2 helmet, kita ronda lah. Kena bawa minyak sendiri lah. Cuma kena jaga keselamatan sikit. Okay, jom kami nak ronda-ronda dulu. Kilo campur ni. Yang ni jangan. Ni. Orang ni. Hello guys, selamat malam guys. Malam kedua kami dekat Hola Campsite. Malam ni sejuk kau-kau guys. Dia kalau hujan taklah sejuk sangat. Tapi kalau tak hujan, sejuk mat. Tak tahan weh. Menggigil kat ni. Lain macam tu. Kalau tak hujan, suhu dia macam. So malam ni kami nak buat steamboat. Nak makan-makan dulu lah. Alright. Kita makan dulu, lepas tu kita rehat lah. Kita nak layan unggun api. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
Kalau api. Dah. Kasi pun jangan kita tak. Kami dah dengan buah ni. Kami ada ke apa? Selesai penggambaran di sebelah malam. Keluar asap weh, tak tahan sejuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, morning, hari ketiga di Hola. Tengah nak bersiap-siap lah pagi ni untuk kita nak check out lah. Kita plan untuk pagi ni sebenarnya nak check out awal. Kita kemas-kemas, lepas tu kita nak breakfast kat luar lah. Malam saya dah kemas-kemas dah sikit barang-barang yang dekat common area ni. Saya dah masuk dalam kereta, tinggal sedikit barang lagi lah. Kemah, lepas tu tilam kat dalam tu. Lepas tu dengan barang-barang kat depan ni semalam clear lah. Kami pun berharap pagi ni cuaca elok. Dan setakat ni alhamdulillah tengok awan, langit biru elok. Betul cuaca pun cerah elok ni. Dan dah orang kata kemah kami ni yang lembap ni untuk kering. Okey, saya nak turunkan kemah dulu, lepas tu kita check out. Jiran masak. Jiran buat burger. Sambil mengemas, kita makan dulu lah. Sini ya, tak. Kita letak dulu. Okay. Ini sebagai tanda hadir di Hola Campsite. Ada kesempatan, ada rezeki, kita main lagi. So siapa-siapa yang ada stiker juga kat sini boleh lekat lah. Boleh lekat untuk jadikan kenangan untuk campsite ni. Jom, kita dah selesai kemas. Salam-salam selalu. Jom gerak dulu lah. Jalan. Okey, pikiran. Masa banyak. Orang tak ada lah. Okey. Jom. Salam. Boleh lah. Bye. Bye. Dah makan ke? Ha?
Dah. Terima kasih semua. Nak tolong masak. Tolong bagi makan. Okey. Baik. Okey. Jom. Okey guys. Kita dah selesai kemar-kemar kan. Jumpa tim-tim, kita dah gerak dulu. Walaupun kami yang sampai paling lambat, tapi kami balik awal. Tapi tak awal sangatlah. Memang saya nak balik dalam pukul 9 lebih lah, kat pukul 10 dah. Okay guys, terima kasih kepada anda yang sudi menonton video saya sehingga saat ini. Yang mana saya share sebelum-sebelum tu tadi, semoga memberi manfaat pada anda semualah. Satu pengalaman yang baru. Walaupun saya pernah camping di Cameron Highland, kita nak melayan cuaca sejuk kan. Tapi di Hola adalah first time lah. Hola 2 dan Hola 1 dah cover. Alright, untuk campsite review boleh tengok video saya selepas inilah nanti. Next video saya review campsite Hola. Dapatlah sedikit gambaran ataupun boleh jadi panduan rujukan kepada anda. So selesai 3 hari 2 malam di Hola campsite. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Bye. Jom.